Kita orang ingat Johor ni tak ada benda best untuk staycation. Tapi kita orang silap. Jangan tak percaya pula. Kita orang jumpa satu resort best untuk family. Save video ni dan jom kita explore. Ini adalah Pulai Spring Resort. Hari tu, kita orang try luck untuk check-in awal. Dapat weh. Pukul 1 tengah hari dah boleh check-in dah. Bilik dia besar, selesa, boleh muat ramai-ramai. Kita orang ambil yang 3 bilik. Lepas check-in, terus bawa anak-anak pergi main indoor playground dia. Kat sini ada sport center yang ada macam-macam aktiviti lah. Macam snooker, jacuzzi, sauna, spa, macam-macam lah ada. Belah petang pula, kita orang main swimming pool lah. Apa lagi yang kita orang suka, dia ada 5 swimming pool. Yang paling best, slide dia ni lah. Landscaping area sini pun cantik je. Kita orang suka. Memang nice. Malam kalau nak dinner, boleh datang sini guys. 5 minit je dari resort kita ni. Makanan pun sedap dan tak mahal. Esok pagi, kita singgah gym kejap. Lepas tu, layan breakfast dia. Banyak juga pilihan dan rasa pun okey. Staff pun friendly je semua. Sebelum check out, of course lah, kita pull sekali lagi. Overall, kita orang rasa resort ni boleh direkomend. Sekarang ni, baik korang share dan tag husband korang. Cakap kat dia, jom datang sini bawa anak-anak. Kasih diorang happy. Harga pula, ikut season lah kan. Boleh dapat serendah RM200 plus untuk satu malam. Komen Pulai, nanti kita orang bagi link untuk booking. Ataupun check link di bio. Mudah je kan? Cumanya